Satu, kegunaannya ialah untuk otak. Dah didapati Ustaz Inci ni ada tryptophan. Tryptophan tu adalah happy hormone. Untuk penjagaan mata, bagus. Untuk penjagaan kulit, fantastic. Yang anti-aging, awet muda, okey, menghilangkan alergi. Tahu tak, gatal-gatal, masalah psoriasis, masalah apa tu, allergic eczema dan sebagainya, kudis-kudis lama parut, fantastic. Crack heel, tahu tak crack heel? Kaki kita yang mekah-mekah tu, dan seterusnya. Yang lebih serius ialah jantung, immune system, daya tahan body kita. Nombor seterusnya, hormon kita akan lebih balance. Masalah blood vessels yang tersumbat saya kata tadi, dia lebih senang, peredaran darahnya lebih lancar. Kalau peredaran darah lancar, banyak penyakit yang boleh dileraikan, seperti masalah kanser pun sebab dia ada antioksidan. Okey, itu terkenal. Dan nombor dua, dari sudut yang serius ni, masalah stroke. Seterusnya diabetes pun, sampaikan rasa kebas, semut-semut, susah nak baik daripada luka. Dan ada lagi masalah high blood pressure, arthritis, gout. Ia adalah juga baik untuk digestion, penghadaman kita.